Dia tak perlu fikir sangat lah sebab memang dia dah bagi hasil, memang diorang dah set upkan untuk kita. Semua dah setting. Masa kita last meeting tu pun tinggal dengar je, oh okay, dekat sini macam ni, lepas ni jam ni kita buat apa tu apa, okay, follow je. Kita tak payah time tu lah baru nak fikir nak buat apa kan. Kalau selalu biasa kita nak plan wedding ni kan hectic sikit kan. So yang ni memang kita orang santai je. Saya Waris Miziat. Nama saya Nur Syawiri. Alhamdulillah semua selesai. Jalan dengan lancar. Jalan dengan lancar, flow semua okey. Family pun senang nak uruskan. Kita orang pun tak banyak briefing pun kan dengan family. Cuma bila datang sini, Min sendiri yang banyak briefing dengan family, Min sendiri yang banyak jumpa dengan family lah. Settle semua sebab kita pun tak nampak sebab masa rehearsal tu lain kan. So actual tu lain. So banyak floor manager yang tolong. Alhamdulillah semua dipermudahkan, semua lancar. Alhamdulillah lah tengok semua dia nampak rustic klasik kan. Dia macam klasik-klasik tapi blend in dengan kita punya outfit pun okey sebab kita pun buat macam English style pada wedding kan. So alhamdulillah lah semua kita punya deco pun okey, blend in cantik, lengkap sangat-sangat. So satu lagi yang bestnya dekat sini ada reserve parking so family. So kita tak payah nak pening-pening family nak parking mana-mana. So kita nak keluar kereta, nak masuk kereta pun senang sebab dah parking pun dekat, dia dah reserve around the venue je. So flow in out dia pun okay and ada orang jaga. Tu yang penting. Memang meriakau ni. Masa tu ambo-ambo tu kita orang tak expect lah sebab kan tak pernah buat belum ni. So tengok meriah gila. Lepas tu MC pun banyak membantu nak bagi dia punya vibe tu hype lagi kan. So okay lah alhamdulillah semua orang happening. 100 plus 10 lebih kan. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. So, firstly kami